Hari Jumaat ni ada satu perayaan yang disambut oleh ramai manusia. Jadi apakah perayaan ni? Perayaan ni dinamakan dengan The Good Friday yang disambut oleh masyarakat Kristian di seluruh dunia. Apakah Good Friday? Good Friday ni adalah satu perayaan di mana memperingati hari di mana Jesus Christ disalib dan dibunuh mengikut kepercayaan Kristian. Bible ada merekodkan kisah ni di mana ketika Jesus Christ dibunuh, dia disiksa dengan begitu teruk sekali. Dia disebat banyak kali, dipakaikan dengan mahkota yang dibuat daripada duri, kemudian dipaku tangan dan kaki dia sebelum disalib, dibiarkan tergantung sampai dia mati. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat sedih bagi agama Kristian. Jadi persoalan dia, kenapa hari ini dinamakan dengan The Good Friday sedangkan dia hari yang sedih? Jesus Christ dibunuh dan disiksa, bukankah lebih sesuai dia dipanggil dengan Sad Friday ke misalnya? Okey, jawapan dia, sebab masyarakat Kristian percaya bahawa kematian Jesus Christ tu menebus dosa sekalian manusia, dan pengorbanan yang dilakukan, yang terjadi itu menyebabkan semua manusia dosa dia terampun dan mereka akan masuk ke dalam syurga di akhirat kelak. Jadi pada hari ini setiap tempat ataupun setiap masyarakat Kristian menyambut hari The Good Friday ni dengan cara yang berbeza-beza. Ada yang pergi ke gereja, ada yang berdoa, ada yang mencium tanda salib dan bermunajat dan sebagainya. Tapi ada satu tempat ni dia menyambut hari The Good Friday ni dengan satu kaedah yang sedikit ekstrim, di mana mereka melakonkan balik peristiwa kematian Jesus Christ ni. Akan ada seorang lelaki yang berpakaian seperti Jesus Christ dan dia akan membawa tanda salib tu, dan dalam masa yang sama akan ada orang lain yang menyebat dia dengan sebatan yang kuat, dan dia akan dipaku tangan dan kaki dia dengan paku betul-betul pada tiang salib tu. Dan orang ni pun dia akan disalib betul-betul, dibiarkan di atas tanda salib tu pada beberapa lama sebelum diturunkan dan diberi perubatan. Kaedah perayaan yang dilakukan ni berlaku di Filipina. Dia juga mendapat bantahan oleh masyarakat Kristian di seluruh tempat akibat kaedah sambutan dia yang agak ekstrim. Menurut perspektif Islam pula, konsep penyucian dosa ni berlaku dengan kaedah yang sedikit berbeza, iaitu dia menekankan tentang keadilan dan dosa individu. Seseorang itu dia hanya menanggung dosa dia sahaja dan tak akan dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain ataupun atas sesuatu yang dia tak pernah buat pun. Hal ini seperti mana yang direkodkan dalam Al-Quran, satu potongan ayat yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra, yang bermaksud dan seseorang yang bertanggungjawab tu tak akan bertanggungjawab atas dosa orang lain. Jadi dalam Islam, seseorang tu ketika mana dia nak bertaubat, dia hanya perlu memenuhi beberapa syarat. Antaranya dia mesti berazam untuk tak melakukan dosa dia dah, dia meninggalkan dosa dia tu terus, dan dia menyesal atas perbuatan dia. Dan kalau dosa dia tu melibatkan orang lain, dia kena meminta maaf ataupun selesaikan dosa dia dengan orang tu. Jadi kesimpulannya di sini, Islam hanya menekankan konsep dosa individu dan tak ada istilah dosa yang kekal ataupun yang asal. Seseorang tu hanya menanggung dosa dia sendiri sahaja.